Ya, seronok juga mendengar berbalas pantun di antara orang politik Borneo, Sabah dan Sarawak mengenai cerai-berai ini. Sebab orang melayap, orang politik Melayu hanya tersenyum dan mendengar saja, tidak membalas pantun itu. Sama juga apa yang berlaku di Kanada sekarang. Kanada dia ada 13 wilayah, sama juga dengan Malaysia. Salah satu wilayah itu Alberta memang dah lama nak keluar kerana tak puas hati. Tak puas hati kerana hasil mahsul mereka dikawal oleh Ontario ataupun Ottawa, Putrajaya lah lebih kurang macam tu. Mereka lebih kurang tak nak berkongsi kerana mereka katakan boleh keluar dan berdikari antara satu sama lain. Dan satu lagi persamaan antara Kanada dan Malaysia adalah kalau nak dikatakan persamaan, bukan persamaan, tetapi yang dikatakan Kanada ada 13 premier dan satu Perdana Menteri. Kita ada lebih kurang 13 menteri besar, ketua menteri dan satu premier dan satu Perdana Menteri. Jadi itu lebih kurang. Cuma Alberta, dia masuk Kanada, Kanada dah ada. Tapi Sarawak, Sabah dan Malaya membentuk Malaysia. Jadi itu perbezaannya. Alberta dibenarkan keluar. Dia ada proses dia. Tapi referendum perlu dilakukan untuk mendapat uh, cita rasa rakyat Alberta itu sendiri dan pada ketika ini tak ramai yang nak keluar. Tapi bila Trump kata Kanada adalah 51st state uh, bagi Amerika, maka ini peluang Alberta dan baru-baru ini separatist Alberta yang nak keluar daripada Kanada berjumpa dengan pegawai-pegawai Amerika tapi hakikatnya bukan senang nak keluar. Trump ni bukan percaya sangat dan hakikatnya untuk mentadbir mengurus sebuah negara itu Alberta memerlukan 500 bilion US dollar dan mengharapkan Trump boleh bagi kat mereka, Trump boleh bagi kat maknya, tapi Trump juga mahukan sesuatu. Jadi dalam hal ini Perdana Menteri Kanada kata ini adalah treason kerana cuba mengucap-kacirkan sebuah negara Kanada itu. Jadi dalam hal ini kita boleh belajar banyak persamaan ya antara Malaysia dan Kanada, tapi hakikatnya adalah untuk keluar itu bukan sesuatu yang mudah. Tapi untuk ketiga ini kita berpantunlah mencukupi perkara hal itu.